Dia adalah kebanggaan Lowell, seorang peninju Ireland dari Massachusetts, seorang pejuang yang gigih dan tabah, yang tidak pernah dijatuhkan sepanjang hidupnya. Pada 18 Julai 1978, Dickie Eklund naik ke gelanggang menentang Sugar Ray Leonard, salah seorang peninju paling berbakat dalam generasinya. Apa yang berlaku pada malam itu menjadi detik penentu dalam hidupnya. Dickie Eklund membesar di Lowell, Massachusetts, dalam sebuah keluarga besar berketurunan Ireland yang terkenal dengan kekuatan dan sukan tinju. Dia mula bertinju di jalanan pada usia 12 tahun, menentang orang dewasa yang 2 kali ganda usianya. Dia mengumpul 194 kemenangan dalam 200 pertarungan sebagai amatur, memenangi 2 kejuaraan sarung tangan emas New England, dan beralih ke tinju profesional pada tahun 1977-1975. Dia mencatat 10 kemenangan berturut-turut dan membina reputasi sebagai peninju paling menarik di rantau itu. Lowell sangat memujanya. Dia pantas, lincah, dan mustahil untuk ditewaskan secara knockout. Tiada siapa pernah menjatuhkannya. Dia adalah idola bandar itu. Kebanggaan Lowell. Dan pada tahun 1978, pertarungan paling penting dalam hidupnya pun tiba. Sugar Ray Leonard bukan sekadar peninju yang hebat pada tahun 1978. Dia adalah satu fenomena. Seorang pemenang pingat emas Olimpik dengan tangan sepantas kilat dan pergerakan kaki yang memukau, yang telah menewaskan semua lawan yang dihadapinya. Dia memasuki pertarungan ini tanpa kalah, dengan 12 kemenangan dan tiada kekalahan. Orang ramai sudah bercakap tentangnya sebagai juara dunia masa depan. Dia akan bertarung di Boston, yang secara praktikalnya adalah di laman sendiri Eklund. Semua orang di Lowell percaya bahawa jago mereka mempunyai peluang, dan Dickie Eklund juga mempercayainya. Pertarungan itu pada 18 Julai 1978 di Heinz Auditorium, Boston, Massachusetts. Penonton memenuhi dewan untuk melihat wira tempatan mereka berdepan dengan bintang yang sedang meningkat naik dari Maryland. Sepanjang 2 pusingan pertama, kedua-dua peninju saling mengukur antara satu sama lain, mencuba jarak, mengkaji pergerakan dan cuba mencari jarak yang sesuai untuk melepaskan tumbukan yang tepat. Dengan baki 30 saat sebelum tamat pusingan ketiga, Leonard melepaskan satu siri tumbukan padu yang cukup kuat untuk menjatuhkan kebanyakan lawannya.
Pada pusingan keempat, Leonard sekali lagi mencuba dengan tumbukan kanan dan kiri yang kuat. Tetapi Eklund terus mengelak, mengekalkan rentaknya dan menggunakan kelebihan jaraknya untuk memastikan Leonard berada pada jarak yang selamat. Pada pusingan seterusnya, Dickie Eklund terus menggunakan pergerakan kaki yang lincah dan gerakan mengelaknya untuk membuat juara Olimpik itu tersilap pukulan berulang kali. Terima kasih. Kemudian, pada pusingan ke-6, Leonard sudah mempelajari corak lawan dan melepaskan tumbukan kanan yang dahsyat diikuti dengan pukulan kiri yang padu, menyebabkan Eklund tumbang ke kanvas buat kali pertama dalam kerjayanya. Dia melepasi kiraan dan bangun semula sambil tersenyum. Pada pusingan ke-7, Leonard meningkatkan tekanan dengan pukulan keras ke badan dan rangkaian pukulan ke kepala. Eklund menahan semuanya dan terus marah. Semasa rehat, Ibu Eklund yang berada di tepi gelanggang dengan mata bergenang air mata memberitahu pasukan sudutnya supaya hentikan pertarungan jika dia menghadapi lebih banyak masalah. Tiada siapa yang mengendahkannya. Eklund kelihatan bertekad. Pada pusingan ke-8, Leonard melepaskan tumbukan bertalu-talu. Eklund tetap berdiri di situ, bertahan dan cuba mempertahankan diri. Pada akhir pusingan, Leonard berjaya melepaskan tumbukan yang menyebabkan luka di atas mata kiri Eklund.
Kemudian, pada pusingan ke-9, dengan Eklund sudah cedera, Leonard membuka satu lagi luka di atas mata kanan Eklund. Dengan darah mengalir dari kedua-dua belah mata dan kakinya yang sudah menggigil, Eklund sekali lagi terjatuh ke lantai. Dia bangun sebelum kiraan tamat dan masih tersenyum, bertekad untuk menamatkan pertarungan dengan berdiri. Kemudian tiba saat yang menentukan. Seluruh kehidupan Dickie Eklund, Leonard jatuh ke lantai. Pengadil menganggapnya sebagai tergelincir, tetapi Eklund melangkah melepasi dia seperti seorang lelaki yang baru sahaja menakluki dunia. Dickie menganggapnya sebagai satu tumbangan. Begitulah Dickie memanggilnya sepanjang hayatnya. Leonard berkata, "Saya tergelincir." Pada pusingan ke-10, Leonard keluar dengan tekad untuk mengakhiri pertarungan itu. Dan satu lagi tumbangan berlaku. Eklund bangun lagi sebelum kiraan tamat dan menamatkan pertarungan dengan berdiri. Apabila semuanya berakhir, para juri tidak mempunyai sebarang keraguan. Keputusan sebulat suara. Sugar Ray Leonard. Selepas itu, Leonard berkata, "Dickie Eklund adalah seorang peninju yang hebat. Saya doakan yang terbaik untuknya." Dickie Eklund keluar dari stadium itu sebagai lelaki yang telah bertahan 10 pusingan menentang Sugar Ray Leonard. Di Lowell, itu menjadikannya seorang legenda. Tetapi itu tidak bertahan lama kerana seluruh kerjayanya terhenti akibat lebih daripada 66 tangkapan berkaitan dengan jenayah dadah pada awal tahun 1980-an. Akhirnya, dia kembali. Dia keluar dari penjara. Dia pulih
dan menjadi jurulatih kepada adik lelakinya yang seibu atau sebapa, Mickey Ward. Bersama-sama, mereka menulis salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah tinju, dengan 3 pertarungan menentang Arturo Gatti yang telah dipilih sebagai pertarungan tahun ini. Dan sebuah filem Hollywood pada tahun 2010 bertajuk The Fighter, di mana Christian Bale memenangi Oscar kerana lakonannya sebagai Dickie Eklund. Dickie Eklund bertahan 10 pusingan menentang Sugar Ray Leonard dan tewas melalui keputusan sebulat suara. Dia menghabiskan sisa hidupnya memberitahu sesiapa sahaja yang ingin mendengar bahawa dia telah menjatuhkannya. Langgan untuk melihat lebih banyak dan tinggalkan komen. Adakah itu satu jatuhan atau tergelincir? Beritahu kami pendapat anda.